bentuk macam pin kan. Okay. Start akan bergerak ke sini. Sama juga sini, dia akan bergerak ke hairpin corner. Kita akan start dengan loop. Kita akan start dengan hairpin corner. Lepas hairpin corner adalah 10 markah. Garis putus-putus 10 markah. Obstacle avoidance 10 markah. Keluar dari kotak ni, sorry saya lupa explain. Keluar je dari kotak start 10 markah. So 10, hairpin 10 dan 20. Garis putus-putus 30. Obstacle 40. Loop 50. Dan masuk balik ke kotak start 60. So total markah untuk praktikal lah 60. Semua je lah. Start ke mana? Ke sini ke ke sini? Jadi right, okay, ini pertama ke sini. Right. Penalti akan diberikan jika kamu pakai kasut. Kedua, ada bawa nota. So siapa ada bawa nota sila pulangkan sekejap lagi. Ketiga, bercakap dengan ibu bapa ataupun guru ataupun trainer. Ketiga-tiga penalti ni akan dikenakan 20 poin. Itu 10, tapi kali ni kita akan naikkan ke 20 poin. Okay, score sheet macam biasa. Ref akan tanya kamu nak reset atau nak continue atau nak stop. Ada 3 lah. So reset dia akan balik-balik ke kotak start. Kalau stop maka akan dikira lah. Oh, pastikan referee tulis total score. Pastikan kalau kamu dah stop nak ambil markah, pastikan referee dah tulis score. Okay, kita akan ambil markah tertinggi untuk setiap percubaan. So kamu akan ada 3 attempt. Markah paling tinggi kita akan ambil. Okay, peringatan mesra sekali lagi kepada partisipan dan guru. Sila pulangkan apa-apa yang bagi tip sebelum 15 hari bulan kepada pihak perpustakaan. Okay, hari ini hadiah pertama adalah RM500, hadiah kedua RM300 cash, hadiah ketiga RM200 cash berserta trofi dan juga pingat. Kita akan bagi medal sekali. Okay, kamu akan ada 2 jam. So sekarang 9.30, kita akan start 9.45. Kamu ada 2 jam. Okay. Peringatan, kasut sila buka. Jangan tulis apa-apa dalam kertas soalan. Jangan bercakap bersama parent, teacher ataupun trainer. Dan tak ada nota. Tak ada nota dibenarkan. So setiap penalti ni akan dikenakan 20 markah. Okay. Sila switch account masing-masing, so boleh duduk kat tempat masing-masing. Dia tak ikut line atau dia? Dia tak ikut line. Dia tak follow the line. Check line your attendance.
Sabah. Testing, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang berbahagia, Datin Paduka Hajah Mastura binti Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, Yang Berusaha Encik Muhammad Hanif bin Harun, Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Yang Berusaha Encik Eric Sean Seaton, Pengarah Penajaan dan Kerjasama Walnut Education Sdn Bhd. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kehormat, para guru, ibu bapa dan para peserta. Selamat datang ke majlis penutup pertandingan robotik Alpha Pi bagi peringkat Negeri Selangor. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor JPNS, Perbadanan Perpustakaan Awam PPAS atas jemputan, kepada pihak Walnut Education untuk menganjurkan pertandingan robotik Alpha Pi bagi peringkat Negeri Selangor 2025 sempena Selangor International Book Fair 2025. Pihak kami amat menghargai sokongan padu dan berterusan yang telah diberikan dalam menjayakan pertandingan ini. Terima kasih. Setinggi-tinggi penghargaan juga ditujukan kepada para guru yang berdedikasi membimbing murid-murid, serta ibu bapa yang sentiasa menyokong minat dan usaha anak-anak mereka. Terima kasih atas segala sokongan yang tidak ternilai. Tahniah kepada semua finalis hari ini. Anda telah membuktikan kehebatan dan potensi diri dengan menampilkan prestasi yang jauh lebih cemerlang berbanding pusingan sebelum ini. Teruskan kecemerlangan anda. Untuk makluman semua, pertandingan ini merupakan pertandingan yang pertama yang dianjurkan oleh Walnut Education di peringkat Negeri Selangor. Pertandingan ini berlangsung selama 3 hari bagi pusingan awal dan 1 hari iaitu pada hari ini bagi pusingan akhir. Melibatkan sebanyak 41 pasukan daripada 19 buah sekolah di sekitar Negeri Selangor. Pertandingan ini menjadi satu titik permulaan dengan kerjasama antara pihak Walnut Education, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor serta Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Diharapkan lebih banyak program seumpama ini dapat dianjurkan bersama pada masa akan datang. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput yang berbahagia Datin Paduka Hajah Mastura binti Ahmad untuk memberikan ucapan. Seterusnya, merasmikan majlis penutupan pertandingan robotik Alpha Pi bagi peringkat Negeri Selangor pada tahun 2025. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari, selamat pagi, mesti pagi. Pertama saya rasa sangat bersyukur first time kita dapat buat di Selangor International Book Fair, walaupun it's about books, but kita bercakap tentang skill. Itulah hasrat kajian negeri. Jadi terima kasih kepada Cik Hanif daripada Jabatan Pelajaran Negeri yang memberi sokongan padu dalam menjayakan ini, dan juga kepada Mr. Eric daripada Walnut Education. Jadi saya sebenarnya kepada ibu bapa semua, dalam kita memberi skill kepada adik-adik semua, jangan rasa benda yang adik buat ni benda simple, tapi dia akan bawa adik jauh ke hadapan. Jadi untuk bagi pihak kajian negeri dan juga Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, kami mengharapkan ini akan diteruskan, dan kami telah berbincang dengan pihak Walnut agar benda ini dapat diteruskan di semua library daerah. Kita ada daerah di Hulu Selangor, di Hulu Selangor, Hulu Langat kat Bangi sana, Kuala Langat yang dekat Banting,
Sepang, Sabak Bernam dekat Sungai Besar tu, Gombak dan juga Kelang, dan juga Petaling. Jadi dengan adanya alatan-alatan yang kami ada ni, sekiranya pihak sekolah nak gunakan di setiap daerah, dan pihak Hanif tadi pun JPN akan beli satu tepukan, JPN akan bagi pada sekolah-sekolah. Sebab itu pun tujuan PMX kita mengatakan betapa benda-benda AI semua ni adalah sebagai alat, bukan untuk kita skip benda yang patut kita buat. Jadi membantu kita akan datang. Jadi untuk anak-anak sekalian, dengan pengalaman yang ada ni, dengan ilmu yang dapat, maka diharapkan diteruskan bermula nanti bulan 1 sampai ke next year. Mungkin tahun depan kita akan buat lagi satu tournament yang boleh memberikan satu pengalaman yang baik kepada ibu bapa, kepada guru dan terutamanya pada anak-anak. Jadi bagi pihak kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kepada semua pengunjung SIBF, terima kasih datang hari ini. Dan hopefully peniaga-peniaga yang ada kat sini tolong-tolonglah bagi diskaun last day sebelum ibu bapa balik. Jadi itu saja daripada saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi pihak Menteri Besar juga sebagai pengurusi kami, polisi beliau adalah no one left behind. That's why kita buat semua ni supaya ibu bapa mungkin yang tak mampu boleh pinjam. Kita ada laptop, kita ada desktop, buat pinjaman. Dan kita juga akan buatkan tablet ni sebagai part of pinjaman untuk kegunaan masyarakat. Terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tahniah. Testing. Baik, terima kasih Datin atas ucapan sebentar tadi. Para hadirin dan hadirat sekalian, saat-saat yang kita nantikan, kita akan meneruskan majlis dengan sesi penyampaian hadiah kepada 5 pasukan terbaik hari ini. Oleh itu, saya ingin menjemput Datin Paduka Haja Mastura binti Muhammad, Encik Muhammad Hanif bin Harun serta Encik Eric Sean Sinton untuk naik ke pentas bagi menyampaikan hadiah kepada para pemenang pertandingan robotik Afapai bagi Negeri Selangor. Untuk makluman, hadiah akan diberikan kepada 5 pasukan terbaik. Setiap pemenang akan menerima pingat serta sijil pengiktirafan. Manakala untuk tempat 3 teratas akan menerima piala 1 set Afapai dan serta 1 set Afapai bagi beserta hadiah wang tunai. Oleh itu, tanpa membuang masa, untuk tempat kelima, kod kumpulan SPGY final 03 Sekolah Kebangsaan Bukit Lanjan. Tahniah. Baik, diminta untuk berhenti di tepi pentas. Kita akan ambil grup gambar sekali lagi. Terima kasih. Untuk tempat keempat, kod kumpulan SBGY final 11 Sekolah Kebangsaan Taman Medan. Untuk tempat ketiga, pemenang akan menerima pingat, sijil pengiktirafan, piala, 1 set Afapai bagi beserta wang tunai sebanyak RM200. Kod kumpulan SBGY final 04
SK KLIA Sepang. Untuk naib Johan, pemenang akan menerima pingat sijil pengiktirafan, piala dan satu set Alpha Pi bagi beserta wang tunai sebanyak RM300. Naib Johan, kod kumpulan SBG1 Final 07 Sekolah Kebangsaan Sarjana Putra. Baik, kini tibalah masanya bagi mengumumkan Johan pertandingan robotik Alpha Pi bagi peringkat Negeri Selangor 2025. Johan akan membawa pulang pingat sijil pengiktirafan, piala, satu set Alpha Pi bagi berserta wang tunai sebanyak RM500. Dengan itu, Johan untuk pertandingan robotik Alpha Pi bagi 2025 disandang oleh SBGY Final 08 SK Sungai Pelor. Baik, kami menjemput para guru pembimbing bersama-bersama peserta kumpulan bersama VIP pada hari ini. Dijemput para guru untuk masuk ke pentas. Guru-guru sekali, cikgu-cikgu sekali. Okey, tengok kamera. 1, 2, 3, senyum. Alright, thumbs up. Semua thumbs up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, last kali freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Alright. Tahniah sekali lagi. 3. Okay, last kali freestyle. 3, 2, 1, peace.